dibawa ke Mahkamah CAS ke, menang atau kalah, tetap segelintir masyarakat mengatakan ini semua hasil daripada penipuan. Okey, akhirnya FIFA dah keluarkan keputusan rayuan mana 2 kali ditolak. Kekal denda 1.8 juta dan bergantungan 12 bulan pada 7 pemain warisan. So, aku punya pandangan beginilah untuk tutup cerita, tutup segala persepsi FM, Malaysia Anti, JPN, Kementerian Dalam Negeri. Buat declaration sejujurnya kepada rakyat Malaysia, kerana simple je. Selama ni rakyat Malaysia nak tahu je di mana silap, betul ke ada pencanggahan surat beranak, pemalsuan sebagainya. Mengaku saja. Bola sepak kita tak digantung pun, hanya denda saja. Dan kita punya bola sepak buat semula ataupun sambung apa yang perlu, cari pemain-pemain yang lain dan kita move on. Apabila ada penjelasan jujur daripada pihak berwajib, aku rasa rakyat Malaysia boleh menerima. Penyokong-penyokong Harimau Melaya boleh menerima lah, daripada menyembunyikan begitu lama, dibawa ke Mahkamah CAS ke, menang atau kalah, tetap segelintir masyarakat mengatakan ini semua hasil daripada penipuan. Aku rasa ini yang sebaiknya, menerima seadanya, cerita sejujurnya dengan rakyat Malaysia. Itu pandangan aku.